Dia kata apa ni? Kata tukar kata dasar yang bergaris. Ya. Tukarkan kata dasar yang bergaris kepada kata nama terbitan apitan. Kemudian bina ayat anda sendiri. Susah sebenarnya. Okay. Kamu kena faham apakah maksud kata dasar ni. Kelas tahu tak apakah maksud kata dasar? Cuba komen dekat chat. Kata dasar tu apa? Tahu? Kata dasar tu maknanya perkataan yang tidak mengalami sebarang imbuhan ataupun proses penggandaan, proses pemajmukan. Kata dasar ni dia macam kata tunggal lah, lebih kurang. Itu maksud kata dasar. Dan perkataan yang asal. Okay. Jadi, kalau kamu tengok kat sini kan, perkataan yang bergaris ni semua kata dasar. Utama, usaha, buntu, lagi satu kan, kuasa. Jadi kat sini dia suruh apa? Tukar kata dasar yang bergaris kepada kata nama terbitan apitan. Okay, maksud kata nama terbitan apitan ni ialah kata nama yang ada imbuhan apitan. Dah belajar kan? Imbuhan apitan tu macam mana? Imbuhan awalan dekat depan. Imbuhan akhiran dekat belakang. Kalau imbuhan apitan, sudah. Baru dia belajar bulan lepas. Imbuhan apitan tu macam mana? Dah belajar kan? Depan belakang. Depan belakang Ya Allah, bila belajar ni? Tengok balik dekat dalam website Dah lupa lah. Ni apa? 19 Februari. Kiranya dah lebih kurang sebulan lebih lah kamu dah ni. Lupa ni. Nampak ni? Kita mesti belajar lah. Jadi kita kena tambah imbuhan apitan lah kan? Dekat kata nama pula. Kata dasar yang digariskan ni. Okay. Tahu kan imbuhan apitan apa dia? Untuk imbuhan apitan kata nama tahu kan? Pe-an, ke-an, per-an, peng-an. Okay, kamu kan tu kena hafal imbuhan ni. Okay, kalau utama, apakah imbuhan apitan yang sesuai? Cuba tambah imbuhan apitan dekat utama. Jadi apa? Apa dia? Apakah imbuhan apitan yang sesuai? Tu kita letak dekat utama ni. Cuba respon dekat chat. Ataupun boleh buka mic. Susah ke? Contoh macam ni. Makanan kan? Makanan kata nama kan? So, nak tambah imbuhan apitan, tu lah makan. Sorry, jelas. Makan. Makan dia dasar kan? Kalau nak convert jadi kata nama terbitan apitan, tambahlah jadi makanan. Macam tu lah. Apa lagi? Kerja. Tambahlah pekerjaan. Itu maksud cikgu. Kalau utama apa dia? Tambah imbuhan apa? Apa dia? Numan, Izzah, Iman, Arif, Adra, Aisyah. Cuba. Okey, bagus. Terima kasih Izzah. Cuba. Mengutamakan bukan kata nama terbitan. Mengutamakan tu kata kerja. Sebab imbuhan meng ni semua kata kerja. Menggunakan, menggariskan, mengalami. Kan? Kalau ber ni semua kata kerja. Ya, Iman. Bagus Iman. Keutamaan. Ke-an ni imbuhan apitan. Kata nama. Keutamaan. Bagus Iman. Iman ni mana? Keutamaan. Baik, yang kedua, usaha. Apakah imbuhan apitan yang sesuai? Perusahaan. Bagus. Apa ni? Iman. Bagus Iman. Perusahaan. Per-an. Kalau tambah berusaha, salah lah. Berusaha tu kata kerja. Okey, buntu. Buntu tu maknanya dia bingung. Buntu tu maknanya dia hilang arah. Kan? Dia tak tahu nak pilih yang mana satu.
Kebuntuan. Bagus. Okey, ni dah tahu lah kebuntuan Kebuntuan. Okey, kuasa. Kuasa. Kuasa apa kuasa? Ya, kekuasaan. Kekuasaan boleh, penguasaan boleh. Terpulang lah. Okey, sekarang ni dah cari 4 perkataan. Kamu kena buat ayat. Buat ayat yang mudah-mudah. Pendek-pendek je, tak perlu panjang. Sebab ayat satu markah je. Kalau makin panjang ayat kamu buat, makin banyak kesalahan. Nanti hilang satu markah, rugi. Okey, cikgu nak Iman. Iman cuba buat ayat keutamaan. Iman Iman terus komen dekat chat. Okey. Siapa lagi? Izzah. Izzah buat ayat perusahaan. Maksud perusahaan tu maknanya macam perniagaan lah. Okey, Lisha buat ayat kebuntuan. Nial buat ayat kekuasaan. Kalau kamu tak tahu nak buat ayat, boleh Google je. Okey. Okey, terus komen dekat chat Cikgu tunggu Okey, lagi tu ayat tak boleh ambil dalam bahan tak boleh tiru Kalau kamu tak tahu sangat nak buat ayat, boleh ambil idea je. Ubah sikit lah. Ubah subjek ke, ubah predikat ke. Boleh ubah kata nama dia ke kan. Tak kisahlah. Okey dah. Okey, dah ada respon dah seorang. Kami membina perusahaan berdaya saing. Tak apa Izzah. Betul kan? Perusahaan tu kan ada kata bilangan Kami membina sebuah perusahaan berdaya saing. Tak sesuai berdaya saing. Berdaya saing tu maknanya kita bersaing dengan perusahaan yang lain tapi tak beritahu apa perusahaan yang kami bersaing. So, perusahaan apa? Kami membina sebuah perusahaan perniagaan apa? Perusahaan apa? Pakaian lah contoh, pakaian terpakai. Kan? Kami membina. Bukan membina tu bangunan. Kami mengusahakan sebuah perusahaan pakaian terpakai. Okey, terima kasih Izzah kerana mencuba. Ataupun kami mempunyai sebuah perusahaan pakaian terpakai. Okey, yang lain? Ada lagi 3? Lisha, Nial, Izzah. Kakak dalam kemutuan. Okey, tak apa. Iman yang panjang sikit, Iman apa? Ya kan? Iman. Kakak dalam kemutuan, kakak berada dalam kebutuhan. Apabila dia menerima dua tawaran pekerjaan yang diminatinya. Okey. Bagus Iman. Mereka kebutuhan. Lisha berkebutuhan Lisha. Mereka kebutuhan apabila tiada idea bagi projek tersebut. Tiada idea bagi projek. Tiada idea bagi meneruskan projek sekolah tersebut. Sekolah projek apa tu? Bagi meneruskan projek sekolah tersebut. Okey. Okey dah Okey, seterusnya. Yang ni cikgu dah ajar belum? Cikgu tak ajar ayat lagi kan? Betul tak? Tak ingat lah. Belum. Cikgu ajar form 5 dulu. Berarti cikgu cover bagian ayat Okey, dia kata apa ni? Gabungkan ayat tunggal menjadi 3 ayat majmuk. Okey, kamu kena faham konsep dulu. Maksud ayat tunggal ni, maksud dia ialah ayat
Ayat tunggal ni maknanya ayat dasar lah. Ayat dasar. Ayat yang macam mana ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Itu maksud dia. Ayat majmuk pula maksud dia ayat yang mempunyai, kita buat bahasa lain mudah, mempunyai kata hubung. Apakah contoh kata hubung? Dan, manakala, serta, bahawa, untuk, apa lagi? Kerana, supaya, agar, kerana. Itu contoh kata hubung lah. Kalau kamu nampak ayat tu ada kata hubung, itulah ayat majmuk. Bukan ayat tunggal. Ayat tunggal tu ayat yang ayat dasar lah kan. Okay. So tengok yang pertama ni. Alamak. Tidak ada panggilan. Okay, baik. Sorry. Okay, yang pertama ni. Sepak raga ialah permainan tradisi masyarakat Melayu. Okay, yang pertama Sepak raga dimainkan pada masa lapang. Sepak raga dimainkan pada waktu petang. Okey. Perasan tak? Ketiga-tiga ayat ni sama subjek. Nampak ni Sepak raga, sepak raga, sepak raga. Okey. Jadi kita boleh gugurkan satu subjek. Okey. Sepak raga dimainkan pada masa lapang, dimainkan pada waktu petang. Okey, maksud dekat sini ialah kita boleh gugurkan ni. Pak. Buang. Sepak raga dimainkan pada masa lapang. Oh, ni kena buang juga, dimainkan. Sebab sama kan, nampak? Dimainkan, ni pun dimainkan, buang juga. Apakah kata hubung yang sesuai? Sepak raga dimainkan pada masa lapang, pada waktu petang. Sesuai. Bagus, haras, dan. Dan ialah kata hubung gabungan. Sepak raga dimainkan pada masa lapang dan pada waktu petang. Okey, dah. Yang lupa depan ni pula. Sepak raga ialah permainan tradisi masyarakat Melayu. So, apa kata hubung yang sesuai kat sini? Okay, udawan ni susah. Sepak raga ialah permainan tradisi masyarakat Melayu yang dimainkan. Tak perlu kita ulang sepak raga lagi dah. Buang. Okay. Sepak raga ialah permainan tradisi masyarakat Melayu yang dimainkan pada masa lapang dan pada waktu petang. Okay. Susah kan? Tak apalah. Seterusnya, nombor 2. Permainan sepak raga. Yang ni kira satu ayat. Permainan sepak raga dapat mengeratkan hubungan masyarakat setempat. Permainan sepak raga dapat mewujudkan semangat kerjasama. Oh, ni senang lah. Apakah kata hubung yang sesuai dengan ayat ni? Ayat nombor 2 ni. Kita tahu. Perasan tak subjek yang sama? Kalau subjek sama, apa kata hubung yang sesuai? Nampak lah subjek sama. Tak. Okay. Juga kurang tepat iman. Juga permainan sepak raga dapat mengeratkan hubungan masyarakat setempat, juga dapat mewujudkan sebagai sama. Tak sesuai. Juga bukan kata hubung. Juga tu kata penegas. Juga tu kata penegas. Jawapan je lah. Dia dah komen. Tahniah iman betul dan permainan sepak raga dapat mengeratkan hubungan masyarakat tempat dan okay, permainan sepak ni buanglah sebab sama pergi subjek. Buang lah. Dan mewujudkan semangat kerjasama. Dapat kita kekalkan. Dan dapat mewujudkan. Dah.
Okay, tapi dapat ni kita gugurkan boleh kan? Sebab dapat hari ke depan kan? Kini, permainan sepak raga kurang popular. Ya, cuba buat highlight. Kerana kini permainan sepak raga kurang popular dalam kalangan remaja kerana remaja lebih gemar bermain permainan video. Betul, betul. Kerana betul. Bagus Lisha Lisha. Ya Lisha. Bagus. Kerana kerana kata hubung pancangan keterangan. Kerana remaja lebih gemar bermain video. Okey, yang ni tak apa ni. Kerajaan mengadakan pelbagai usaha dalam mempopularkan permainan tradisi ini. Apakah kata hubung yang sesuai letak kat sini? Wah, hebat Lisha. Betul walaupun. Even though walaupun kerajaan mengadakan pelbagai usaha dalam mempopularkan permainan tradisi ini. Bagus. Okey, itulah cara nak gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Kadang-kadang ada soalan apa? Pisahkan ayat majmuk menjadi ayat tunggal. So, kamu kena pisahkan menjadi ayat tunggal. Macam ni kita gabungkan ayat tunggal. Untuk soalan 2 ni macam-macam bentuk soalan lah. Ada yang suruh buat ayat tanya, kan? Ataupun tentu apa ni? Namakan jenis ayat perintah. Tukarkan kepada ayat seruan, macam-macam soalan lah. Tentukan subjek dan predikat. Katakan pola ayat. Dah buat dah. Alhamdulillah. Mana cikgu ajar lagi sekali. Terus banyaknya. Okey, seterusnya soalan kesanan bahasa. Ini cikgu dah ajar tu kan? Lepas kan? Okay, untuk soalan kesanan bahasa ni, nampak tak ada 11 markah? 11 markah bersamaan dengan 11 kesalahan bahasa. Cikgu ulang balik 11 markah bersamaan dengan 11 kesalahan bahasa. Jadi, kamu dilarang menyenaraikan lebih daripada 11 kesalahan bahasa. Kalau lebih, kan kamu buat 12, 13 kan? Yang ke-12 dan ke-13 tu tidak akan dikira. Petaksir, pemirsa kita akan potong je. Ya? Pastikan tulis kesalahan bahasa tu mengikut markah yang diberikan. Lagi satu yang paling penting, kena ikut urutan. Janganlah tiba-tiba kamu tulis yang ni dulu salah. Kan? Tiba-tiba tu atas pula. Jangan. Kena ikut urutan. Dah. Baik, sekarang ni tengok yang pertama. Tengok yang pertama dulu. Ada tak kesalahan bahasa? Ingat balik kesalahan bahasa apa dia? Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan melibatkan apa? Melibatkan huruf. Huruf besar, huruf kecil. Tanda baca. Kan? Ada tanda sempang ke, tak ada ke. Yang kedua melibatkan kesalahan imbuhan. Imbuhan awalan, akhiran, akhiran, sifat. Yang ketiga kesalahan kata. Kata perkara tugas lah. Kata sinama, kata hubung, kata bantu, kata adverba, kata pembenar, kata bilangan. Macam lah. Yang keempat kesalahan istilah. Istilah tu kena berdasarkan situasi yang sesuai. Yang kelima kesalahan frasa. Frasa tu apa dia? Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa seni nama. Tengok balik rekaman, video rekaman yang cikgu dah ajar dulu lepas. Memberangsangkan, mana memberangsangkan ni? Betul. Ini kesalahan ejaan. Memberangsangkan. Betul lah. So nanti exam tulis macam ni nombor 1 untuk memberangsangkan kan. So ejaannya so buat dash lah. Tulis dash, tulis memberangsangkan. Itu cara dia yang belah kiri tu kesalahan, belah kanan tu pembetulan. Memberangsangkan. Okey, ada lagi tak peringkat pertama? Ada lagi peringkat pertama ni kamu tak ambil? Cikgu nampak baris pertama ada kesalahan istilah. Kesalahan istilah. Betul ke pawagam ni dipentaskan? Kan? Dipentaskan ni untuk teater. Kan? Teater. Ya? Ditayangkan. Bagus Iman, ditayangkan. Baru betul kan? Kita tengoklah cerita Blood Brothers, tengoklah. Cuba tengoklah cerita Blood Brothers. Dah siapa? Okey, Arik nak cikgu bagi spoiler ni. Okey, spoiler dia ialah cikgu saman pula. Cikgu waktu first keluar tu kan, tengah malam tu dah pergi tengok wayang.
Pablo. Pablo Belot Pablo tu yang Cina tu kan. Pablo ni dia kebetulan naga apa? Allah, naga merah Bara naga Lupa lah, bara naga ke naga merah. Sangka ada Belot. Belot apa? Belot dekat anak kepada Tycoon, anak kepada ketua bara naga tu. Dia belot kepada Datuk Zul. Sebab anak dia berdendam dengan bapak dia. Maknanya jahat Sukhaya dengan Cina tu jahat. Ya, dia sebab Datuk Zul tu dia bunuh bapak kandung Sukhaya. Sukhaya lah tergambar pula bunuh kakak sendiri. Kakak angkat dia lah, kakak tiri lah kan, Emily Anderson. Itulah spoiler lah. Kalian tengok sendiri. Gas dendam. Ya. Kau tengok lah Baik, apa lagi? Perangai pertama dah tak ada dah kan? Tengok perangai kedua. Perangai kedua. Ni. Siapa cuba cepat ni Mendapatkan. Ini kesalahan imbuhan. Betul ke mendapatkan? Ya, mendapat. Mendapat tempat di hati penonton Malaysia. Ini kesalahan imbuhan Kenapa Arif? Jikalau, okey, apa lagi? Ada lagi salah? Perangai kedua. Dia nampak dah. Betul ke di media sosial? Di itu untuk benda yang maujud, benda yang nampak. Ada ruang. Dalam. Ya, dalam. Ini kesalahan kata. Di itu kata apa? Kata sendi nama. Social media. Betul ke social media? Ini namanya kesalahan frasa ni, bukan social media. Ya, media sosial. Bagus Nisha. Kopi cuba nak selin. Dah jumpa dah. Media sosial ini adalah kesalahan frasa. Namanya hukum DM. D itu diterangkan, M menerangkan. Rating bahasa Melayu ke rating? Adakah rating bahasa Melayu? Jom tengok. Addendum. Macam tak baru Rating itu bahasa Inggeris bahasa Melayu juga Kadar kepopularan satu rancangan radio atau televisyen diukur berdasarkan jumlah pendengar penontonnya. Rating apa? Rating tahu kan? Rating tu maknanya kalau tengok bagi cerita tu berapa star, berapa bintang. So cerita Black Brothers berapa bintang yang kamu boleh bagi? Cuba komen dekat chat. Laju je komen 10-10 Bagi cikgu kan Black Brothers ni rating bagi cikgu 7 Cikgu rasa Sherry lagi best. Sherry punya plot twist tu nampak lebih kita tak boleh expect lah kan. Sherry punya plot twist. Tapi kalau Black Brothers punya plot twist tu macam kalau tengok tu plot twist dah biasa. Dan dia punya kata-kata dalam Black Brothers ni macam ada yang klise sikit Tahu lah pendapat masing-masing lah. Cikgu rasa Sherry lagi best. Walaupun cakap ni kutipan filem Black Brothers ni dah mengatasi Sherry. Okey dah. Orang yang ketiga. Ada kesalahan tak bang ketiga? Yo. Betul meletakkan. Perangai dua, meletakkan. Betul. Ini kesalahan imbuhan Meletakkan. Okey, meletakkan. Jangan lupa tulis perkataan asal dia meletakkan, meletakkan. Perangai tiga tak ada kan? Betul tak? Okey, perangai keempat. Alhamdulillah. Betul ke mengisahkan tentang? Betul tak? Salah. Salah Kenapa salah? Bukan mengisah. Okey, perasan tak kalau kamu buat rumusan kan? Rumusan ini membincangkan kebaikan aktiviti bersukan. Dia tak buat macam ni.
Rumusan ini membincangkan tentang kebaikan adjektif kan? Salah. Kenapa? Mengisahkan ialah kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif harus diikuti dengan objek. Tentang ni objek ke? Tidak. Tentang ialah kata sendi nama. Lepas itulah kita kena gugurkan tentang ni. Jadi kita gunakan mengisahkan saja. Mengisahkan. Okey, apa lagi? Ada lagi saya nampak? Kesalahan kata penguat. Kesalahan kata penguat. Nampak? Macam mana yang ada kata penguat? Kata penguat tak boleh hadir serentak. Depan dan belakang tak boleh hadir serentak. Nak gunakan kata penguat hadapan je. Nak gunakan kata belakang je dia. Paling corot sekali. So yang betul ialah paling corot. Paling corot ataupun corot sekali. Ada lagi tak? Siapa saja. Kenapa salah? Siapa ialah kata tanya. Siapakah nama kamu? Nama kamu siapa? Ini bukan ayat tanya. Ini bukan ayat tanya. Ini ayat biasa kan? Betul lah dengan siapa saja. Dengan siapa saja itu apa? Dengan siapa? Anyone. Sesiapa. Ataupun siapa. Siapa ataupun siapa. Siapa. Ya betul. Bagus Lisha. Ada lagi tak? Dengan ke terakhir. Kita semua pernah menjadikan anak murid kesalahan imbuhan. Apa dia? Yang betul? Ya, betul. Menjadi. Menjadi Macamnya pukul 9 Ada lagi tak? Nampak sangat. Yang last ni. Air mata ni rapat ke? Ini selain ejaan ni. Rapat ke tak? Tak ada Air mata frasa. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi dua. Mana lagi? Jom cari sama-sama Cikgu pun tak jawab lagi soalan ni. Cikgu, naskah tu betul ke? Naskah. Sekejap tu tengok kita check dekat dalam ejaan naskah. Salah. Ejaan naskah salah rupanya. N-A-S-K-H-A. Betul lah ejaan dia. N-A-S-K-H-A-H. Naskah. N-A-S-K-H-A. Naskah. Okay, lagi satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi satu. Yang ni. Nampak dah. Cikgu nampak dah. Betul Isha. Nilai. Ni kan. Sikap kasih sayang. Sikap nilai kasih sayang. Sebab dia kata apa dia nak nilai, dia nak message positif. Kalau message positif nilai kan. Yang ini kesalahan istilah nilai kasih sayang. Dia dah cukup tu Ambil tak? Soalan ni memang cabar Banyakkan murid bisa dapat separuh daripada 11 ni. Okey, soalan yang ni cikgu tak ajar lagi dekat kelas Nanti cikgu akan buat satu kelas khas lah untuk ajar bahasa Melayu klasik ni. Siapa kat sini yang belum belajar lagi? Alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Cuba komen. Belum. Imam belum. Yang lain? Lisha dah. Bagus Lisha. Dah cover semua dah. Boleh ni. Nia belum. Yang lain? Aisyah dah. Senang tak Aisyah? Bahasa Melayu klasik ni? Rata belum susah lah. Belum. Ramai belum
Tanisha dah. Okay, tak apa. Okay. Nanti cikgu ajar formula dia. Maksudnya kita kena buat secara pantas sebab tak sempat lagi setengah jam je. Okay, tak apa. Okay. Maksud bahasa Melayu klasik ni apa dia? Bahasa Melayu klasik ni maksud dia bahasa Melayu lama yang digunakan ketika zaman apa? Zaman dahulu waktu Kesultanan Melayu Melaka waktu zaman Islam mula bertapak di tanah Melayu. Di Melaka seperti itu. Waktu tu Malaysia, orang Melayu menggunakan bahasa Melayu klasik. Sebelum bahasa Melayu klasik, orang Melayu menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno. Lepas kehadiran Islam, barulah orang Melayu ketika itu menggunakan bahasa Melayu klasik. Kemudian, lama kelamaan datangnya penjajah daripada barat, barulah kita menerima pengaruh bahasa Melayu moden atau bahasa Melayu standard yang kita gunakan sampai hari ini. Apalah. Itulah dia bahasa Melayu klasik Okay, kalau kamu tengok cerita Piramli kan? Kan? Kena jumpa dalam apa lagi yang apa? Hang Jebat. Apa lagi yang lama-lama? Tak ingat lah. Alibaba. Apa? Alibaba dan Penyamun kan? Itu semua menggunakan bahasa Melayu klasik lah. Cerita lah kalau macam cerita bangsawan. Bangsawan. Ataupun cerita bangsawan menggunakan bahasa Melayu klasik. Betul macam cerita legenda pula. Puteri Gunung Ledang, lakonan M. Nasir dan juga Jacqueline. Okay, bahasa Melayu standard lah, bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang lah. Yang sekarang kita cakap ni bahasa Melayu standard. So, nak tukar macam mana? Benda pertama ialah kita kena cari kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat tu benda apa pula ni? Contohnya ialah maka, arakian, syahdan, sebermula, kendati pun, apa lagi hatta, al-kisah, apa lagi? Banyak lagi So kalau jumpa kata pakai ayat, kita kena gugurkan. Kenapa kita kena gugurkan? Sebab bahasa Melayu standard mana ada kata pakai ayat? Tak ada guna kata pakai ayat dah. So kita kena gugurkan. Ada tak kat sini? Ada ni, maka. Maka. Banyak sangat maka. Buang je. Okay. Bila kamu dah buang kata pakai ayat, kamu kena gantikan dengan penanda wacana. Ataupun kata hubung. Ataupun tak perlu ganti pun. Bergantung kepada ayat. Okay, lepas kita dah buang kata pakai ayat, yang kedua ialah kita kena buanglah. Kita kena gantikan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Okay, ada tak kat sini bahasa Melayu klasik kat sini? Kita highlightkan dengan merah. Bahasa Melayu klasik ada tak? Empunya hai. Dia bukan hai yang jumpa kawan tu, hai tak. Apa lagi? Punya dah. Maka tukar. Ya boleh. Maka tukar lalu boleh juga. Lalu seterusnya sampai itu. Ya, masuk ada. Lain ada. Soalan keempat ni. Duka cita ni kita masih gunakan juga kan? Tapi kita kena gantikan dengan perkataan yang mudah difahami. Dah tu Jadi tukarlah kepada bahasa Melayu moden. Okay. Lepas tu, jangan lupa bahasa istana jangan kamu tukar pula Bahasa istana kita kekalkan. Kenapa kita kena kekalkan? Bahasa istana tu hanya digunakan oleh golongan raja, sultan dan pembesar. Lepas itulah kita kena kekalkan. Contoh bahasa istana apa dia? Titah ni nampak? Titah tu maknanya memberikan arahan ataupun memberikan arahan ataupun bercakap. Bertitah, memberikan arahan lah bertitah. Apa lagi? Okey, ada lagi junjung. Junjung tu maknanya junjung lah. Junjung tu maksudnya menurut perintah, mengikut perintah. Patih. Patih tu ialah saya. Patih tu kita bahasakan kalau golongan pembesar bercakap dengan raja atau sultan, dia akan bahasa dirinya patih.
Macam pembesar macam bendahara, panglima kan. Yang di jawatan dalam ni lah, dalam sana lah. Kalau kita rakyat biasa, hamba, panggil hamba. Hamba. Apa lagi? Daulat tu bahasa sana juga, jangan gugurkan. Duli yang maha mulia, ini gelaran. Gelaran kekalkan. Tu je lah. Laksamana ialah nama jawatan. Laksamana. Laksamana tu ni lah. Pendekar kan. Yang menjaga keamanan sebuah kerajaan. Baik, sekarang ni dah settle bahasa istana. Kita kena edit, kita kena betulkan kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan bahasa lah. Yang merangkumi ayat lah kan. Ayat dia memang tunggal langgang lah, kita kena betulkan. Setelah habislah dikenali. Dikenalinya segala yang empunya. Setelah habis dikenalinya. Okey. Setelah habis. Setelah selesai. Dikenali, dikenal pasti. Dikenal pasti segala. Segala tu semua. Semua empunya. Empunya apa ni? Nampak kalau kamu tengok empunya tu macam dimiliki. Memiliki apa? Kalau tengok sini kan banyak kaitan harta kan. Harta. Mana lagi harta harta. Ada 3 kali harta. So empunya ni maksud dia harta lah. Harta yang dimiliki kan. Setelah selesai dikenal pasti semua harta. Setelah harta dikenal pasti semua harta. Setelah semua harta. Terbalik. Setelah semua harta dikenal pasti. Baru betul. Setelah semua harta dikenal pasti. Yang empunya tu maknanya owner dia, pemiliknya. Empunya dimiliki oleh seorang dan dipasti oleh pemiliknya. Maka tu tak payah kita buang lah, tak payah nak ganti kan. Ataupun lalu boleh tak? Lalu titah raja. Lalu raja bertitah berkarahan. Hai tu bukan hai Hai tu wahai. Dia menyeru nama seseorang. Okay. Wahai segala kamu. Takkan segala kamu segala tu benda Wahai segala kamu. Semua kamu. Kamu semua. Wahai kamu semua. Kamu semua sekalian. Dah ada kamu semua, tak payah sekalian buang sekalian ni. Hendaklah segala harta. Ini dibahagi 3. Dibahagikan kepada 3. 2 bahagi. Pening punya mat ni. Dibahagikan kepada 3 bahagian. Iaitu 2 bahagi. 2 bahagian diberikan kepada Laksamana. Sebagi akan. Manakala 1 bahagian akan diberikan kepada orang yang mempunyai harta, kepada pemilik harta. Kerana harta ini sudahlah hilang peroleh akan Laksamana. Sudah pening pula Kerana harta tersebut ini sudahlah hilang. Maknanya harta yang hilang ini telah beroleh. Maknanya telah beroleh itu telah ditemui, dijumpai. Telah dijumpai oleh Laksamana. Laksamana yang jumpa Sembah orang itu. Lalu sembah orang itu. Lalu sembah orang itu, daulat tuanku. Mana titah patik junjung. Mana titah? Tak payah mana Titah patik junjung. Titah tu maknanya arahan kan. Titah apa? Titah siapa? Titah tuanku. Sebab dia bercakap dengan raja. Titah tuanku patik junjung. Lalu semana-mana, ya tuanku. Jika demikian sahaja aniayalah dulu. Aniaya tu maknanya macam bahasa pasal panggil pedajal Pedajal.
aniaya lah Duli Amang dia dan juga cerita lah. Cerita tu mana sedih lah sekalian, punya sekalian. Sedihlah sekalian. Sedihlah semua pemilik harta. Okey dah, cukup lah tu. Sedihlah kan, bayangkan dalam owner harta, lepas tu dah ada dapat satu bahagian. Lagi dua bagi dekat apa ni? Bagi apa ni? Bagi dekat sama mana kan? Contoh kan, Danisa, kamu ada harta 300 bilion. Lepas tu tiba-tiba nak semalam jumpa harta kamu. Kan? 200 bilion dapat kat dia, 1 bilion dapat kat kamu. Kenapa? Sebab kata saya jumpa harta kamu. So, ni sebagai tanda balas budi. Tak adil lah kan? Jadi aniaya lah kan benda ni. Okay, so benda ni memang susah sebenarnya. Tapi kamu kena cuba saya upaya untuk skor semaksimum yang mungkin. 4/6 ke 3/6 kan, asalkan ada markah. Alright Dah, itu je lah. Okey, soalan peribahasa. Peribahasa ni dia akan keluar peribahasa dalam buku teks tu. Sebenarnya bila kamu baca buku teks tu, ada banyak peribahasa kan. Banyak peribahasa. Jadi kita kena hafal. Memang soalan SPM tu dah ambil peribahasa dalam buku teks form 4. Okey. Buku teks form 1 atau form 3 tak ambil Okey, dia nak apa ni, senaraikan dua peribahasa. Kemudian berikan peribahasa yang sama maksud. Okey, apakah peribahasa yang ada dalam bahan ini? Apakah peribahasa yang ada dalam bahan ini? Cuba buka mic nak beritahu. Maknanya kamu kena senaraikan dua peribahasa ni dan kamu kena bagi peribahasa yang sama maksud. Apa dia? Ya, bagai kaca retak 1000. Okey, lagi. Oh, sama. Okey, lagi satu apa? Oh, senang sangat ni, senang. Simple. Air dicincang, kan dicincang Air tak boleh cincang sebab isim dia tak boleh dicincang. Dicincang nama dia. Dicincang. Nampak? Okey, lagi satu ni atas ni nampak gagak pulang ke benua. Walaupun ada dia nak dua je, tapi labahan memang akan bagi 3 extra. Okey. Kalau kamu jumpa dua peribahasa, dapatlah 2 markah percuma. Senang je. So, apakah peribahasa yang sama maksud seperti gagak pulang ke benua? Maksud dah. Seperti belut pulang ke lumpur. Ataupun seperti ikan pulang ke lumpur. Macam-macam lagi dah yang kedua, bagai kaca retak 1000. Maksud dia ialah terlalu kecewa, terlalu sedih. Maksud dia bagai maksudnya bagai kaca terhempas ke batu. Maknanya terlalu kecewa. Air dicincang tidak akan putus. Maknanya hubungan silaturahmi, hubungan adik-beradik tidak akan putus. Senang je kan, cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Okey, tu je lah. Alright. Lagi berapa minit lah. Ya betul Isha. Cikgu kamu dah ajar belum peribahasa? Tak ajar lagi Tak ajar dah? Belum? Alright, soalan ke-6. Lisha baca je Lisha bahasan tu. Yang ni. Oh, tak ada lah bang. Iman masih Iman. Iman ada Iman? Semua tak ada mic ke? Iman dah hilang. Wafi lah Wafi. Wafi.
Mafi? Sudah. Aras? Tri. Daniza? Daniza boleh buka mic Daniza? Hai, cuba kalau Daniza ada? Saya ke? Kejut you. Ni siapa ni? Izzah. Izzah. Okey, Cikgu Izzah. pun Okay, Izzah baca bahan satu. kereta elektrik merupakan antara jenis pengangkutan mobiliti hijau, iaitu peralihan daripada kenderaan yang berasaskan bahan bakar atau diesel kepada mod pengangkutan yang mesra alam. Menurut kebanyakan pakar, pembinaan kereta elektrik yang tiada tangki bahan api meningkatkan keselamatan pengguna yang menggunakan kenderaan jenis ini. Namun begitu, kereta elektrik masih berada dalam peringkat permulaan dengan hanya beberapa model yang boleh didapati di Malaysia. Kos permulaan yang tinggi masih merupakan halangan bagi ramai pengguna yang berminat. Tetapi dengan perkembangan berterusan teknologi bateri dan penurunan kos pemilikan, sudah tidak dapat dinafikan bahawa tidak lama lagi kereta elektrik akan menjadi norma baru dalam kalangan pengguna. Okey, terima kasih Izzah. Okey, kawan cikgu dia engineer dalam bidang automotif, mechanical engineering kan. Dia beritahu kan, lagi 5 tahun, kerajaan Malaysia tidak akan menjual lagi kereta yang berasaskan minyak petrol. Maknanya semua semua syarikat-syarikat kenderaan ni, tak kisah syarikat tempatan ataupun luar negara, akan mengeluarkan kereta elektrik saja. Tidak ada lagi kereta yang berkonsepkan minyak. Minyak petrol lah. Dia punya teori tahu betul ke tak, dia kata lagi 5 tahun. Lepas ni semua rakyat Malaysia akan menggunakan EV car, kereta elektrik. Kan? Tapi mungkinlah kan, disebabkan rakyat Malaysia dah menggunakan kereta elektrik, mungkinlah harga kereta elektrik tu akan turun lah. Sebab sekarang ni kereta elektrik mahal kan? Paling murah pun kita jumpa harga lebih kurang 108,000 Proton Emas 7 kan. Lepas tu apa lagi? Antara kereta elektrik yang aku milik ni BYD kan. China punya jenama tu kan. Bawah 200,000 dah berdapat kereta elektrik. Sebelum ni yang menguasai bidang kereta elektrik ni ialah syarikat daripada USA kan. Tesla kan. Sekarang ni dah banyak dah. Dari syarikat otomotif yang mengeluarkan kereta elektrik. Masalah Proton, BYD, apa lagi BMW pun ada kan. BMW. Volvo dah ada. Toyota memang ada kan. Toyota sebelum ni dia berfokus pada hybrid kan. Honda pun ada juga yang hybrid. Hybrid tu maknanya dia boleh gunakan petrol, boleh gunakan elektrik. Apa lagi yang baru lupa dah. Xiaomi pun ada elektrik. Okay, so banyak dah sekarang ni syarikat otomotif yang mengeluarkan kereta elektrik. Akan datang Pro 2 pun akan mengeluarkan kereta elektrik. Yang ni yang saya dengar rumus ni, Pro 2 akan mengeluarkan kereta elektrik pertama yang harga mampu milik. Kemungkinan harga dia lebih kurang 60 ke 70,000. Lagi murah berbanding pesaing dia, Proton. Okay. Jadi mungkin zaman kamu nanti, kamu akan menggunakan kereta elektrik. Jangan lagi kereta yang berkonsepkan petrol. Maksudnya, kita boleh gunakan lagi lah kereta petrol, cuma kenderaan yang baru yang dihasilkan oleh kilang tak keluarkan kereta petrol lah. Dia keluarkan kereta elektrik je semua. Tu kamu cikgu tahu lah, bukan cikgu dia bukan kerja engineer. Okay, bahan 2. Siapa nak baca bahan 2? Nukman? Boleh. Okay, Nukman, jap. Alamak, ada cikgu call, ya. Aduh, kacau hari ni. Okay, sorry ya, ada urusan sukan. Sekarang kan sibuk dengan MSPP kan. Macam-macam lah. Okay, Nukman boleh baca? Johor Bahru, Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Kedai di sini menjadi universiti pertama di negara ini menggunakan bas elektrik di kawasan kampusnya. Ketua Gerak Kerja Bas Elektrik UTM, Profesor Dr. Abdul Latif Saleh berkata, bas itu ialah
hasil usaha sama antara UTM, CMS, Konsortium Ekotus Sdn Bhd, Mara Liner Sdn Bhd dan Go Automobile Manufacturing Sdn Bhd selaku pengedar eksklusif bas elektrik di Asia Tenggara. Menurutnya, projek itu ialah perintis bagi tujuan latihan dan penyelidikan ke arah teknologi kenderaan elektrik, sekaligus menjadikan kampus rendah karbon. Bas elektrik ini merupakan bas pertama yang digunakan di universiti di Malaysia dan mempunyai stesen pengecasan terpantas di negara ini. Dr. Abdul Latif berkata, antara kelebihan menggunakan bas elektrik ialah mesra alam sekitar, sifar pencemaran serta menjimatkan kos diesel. Okey, terima kasih. Nampak tadi cikgu cerita pasal kereta EV kan. Sekarang ni kerajaan nak buat bas EV pula bateri. Kalau cikgu last year Menteri Pengangkutan dah beritahu menjelang 2037 kan, lagi berapa tahun lagi? Lebih kurang lagi 12 tahun lagi, Malaysia akan menggunakan 100% bas EV. Maknanya tak ada lagi bas yang menggunakan minyak diesel. Untuk apa? Untuk menyokong apa ni? Mesra alam, sifar pencemaran. Jadi lagi 2 tahun memang kita semua akan naik bas EV kat elektrik. So, mahal bayangkan kalau elektrik pun dah boleh cecah 200,000 kan, 200,000. Kalau bas tahulah berapa harga dia. Sedangkan bas yang menggunakan minyak diesel pun dah harga dah ratusan ribu kan, tak berapa ribu lah. Rasanya harga berapa kan tahu, 300,000 ke 400,000, tak sure. Kalau bas EV tahu lagi mahal. Tapi kalau kita menggunakan kenderaan elektrik memang jimat kan, memang jimat lah sebab kita tak pakai minyak petrol. Tapi dia akan datang masalah kepada bateri. Bateri kenderaan elektrik ni sangat mahal, hampir menyamai harga kenderaan tersebut. Faham tak? Contoh kalau harga kereta tu 200,000, bateri dia pun mungkin dah puluh ribu harga bateri mahal. Kalau rosak tu memang tak mampu nak baiki. So dia masalah bateri EV lah. Dan sekarang ni tak banyak lagi kan stesen minyak yang menawarkan pengecasan kenderaan elektrik. Tapi mungkin akan datang tu mungkin banyaklah dia buat. Okey. Selesai. Okey, jadi bila kamu dah faham bahan 1, bahan 2, dah baca kan, bahan 3 pula. Barulah kamu jawab 4 soalan. Okey, bahan 3 apa ni? Mobiliti hijau. Mobiliti hijau membabitkan pengangkutan sendirian, pengangkutan awam dan pengangkutan aktif tanpa motor yang akan merendahkan suhu bumi dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Jadi Malaysia pun sudah perlahan-lahan ke arah mobiliti hijau. Kamu perasan tak pos laju kan, pos laju kan dulu kan pos laju kalau ada surat kan dia gunakan motor S5 betul tak kan, motor S5 merah ataupun dia gunakan motor Marina Spris. Sekarang ni dia dah gunakan motor elektrik macam ni, lebih kurang macam ni. Dia gunakan motor elektrik. Semua pejabat pos macam tu. Sebab baru-baru ni pejabat pos ada buat delongan motor S5 dan motor Marina. Bayangkan dia jual harga berapa? Bawah 1,000 semua. Delong. Jadi memang syarikat penghadaran barangan pun tidak terkecuali untuk menyokong seruan kerajaan berkenaan dengan dasar mobiliti hijau ni, untuk memastikan pencemaran dekat Malaysia ni sifar. Okay. Jadi lepas dah baca ni, jawablah 4 soalan. Nanti kita akan sambung minggu depan. Soalan 1 dia mintanya maksud kan, so berikan maksud merupakan halangan. Soalan kedua, jawapan berdasarkan bahan. Okey. Soalan 3 dan soalan 4 soalan kibat. Okey. Next week kita sambung. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini. Okey, insyaAllah ada rezeki panjang umur, kita akan sambung kelas pada minggu hadapan. Okey, bagi yang belum marking attendance boleh klik sekarang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye. Terima kasih cikgu. Sama.